Ladies and gentlemen. Wahai tonton dan perempuan, siapa kat sini suka makan konjac? Kalau korang nak tengok saya buat hari ni, tengok video ni. Hari ni saya nak tunjukkan cara nak buat dia. Korang sediakan mangkuk tempat nak masak. Okey, kemudian korang punya Nutrijel. Okey, dan juga ingredient lain yang kita perlukan ialah gula. Macam-macam perisa. Korang boleh pilih je apa yang korang nak. Okey, masukkan gula ikut sukatan dia 100 gram. Kita akan masuk dia punya serbuk. Kemudian lepas kita nak sejukkan, baru kita masukkan dia punya belakang ni fruity acid. Ni untuk asam dia, untuk bagi dia sedap. Masukkan dia punya serbuk jelly. Air 400 ml. Ingat masa kita tengah panaskan pun kena kacau supaya gula kat bawah tak hangit. Stopkan api. Okey. Kemudian tunggu selama 3 minit. Okey guys, korang jangan risau sebab produk ni ialah halal dan dibuat daripada seaweed. Ini ialah kategori konjac. Sama macam kalau korang selalu makan konjac yang sedap tu rasa dia. Cuma yang ni kita buat sendiri. Nak banyak ke nak sikit ikut korang. Korang jangan risau sebab kat belakang ni dia dah bagi instruction cara nak masak dia. Okey, ni kita nak tunggu 3 minit sebelum kita nak masukkan serbuk fruity acid yang ada kat belakang ni. Okey, kalau siapa nak tahu fruity acid apa, ini ialah asam buah. Yang ni lepas kita dah rehatkan 3 minit, kita akan masukkan ke dalam tempat yang kita panaskan tadi. Okey, sekarang kita punya konjaku jelly ni dah ready dah untuk kita salin dekat acuan. Tuang je. Okey, lepas kita dah tuangkan, tinggal kita nak sejukkan. Korang boleh biarkan suhu bilik atau masuk dalam peti ais. Siapa berminat dengan Nutrijel ni, check beg kuning.